Dajjal pun duduk di situ. Untuk beberapa ketika keluar satu orang lelaki. Nabi sebut lelaki terbaik umat Nabi, bukan Imam Mahdi, ini orang lain. Laki-laki ni yang akan hidup nanti, wallahu alam siapa laki-laki ini. Dia belajar hadis ini, dia membaca hadis ini. Kata para ulama, apa bukti bahawa dia membaca? Peristiwa ini bukti dia, iaitu laki ini keluar daripada bumi Madinah. Dia dah tak tahan tengok ramai umat Nabi hilang iman. Dia keluar, dia sampai di kawasan camp tentera Dajjal, jumpa dengan tentera di bawah. Tentera tanya, ke mana kamu nak pergi? Aku nak jumpa dengan penipu besar. Hak tentera-tentera ni kata, kamu maksudkan Tuhan kami? Bukan Tuhan, itu Dajjal, penipu besar. Mereka pun pegang dia, nak bunuh lelaki ni. Kemudian ada sebahagian yang lain kata, jangan, bukankah Tuhan kita pesan biarkan dia yang bunuh? Oh betul, bawa dia, heret dia. Ini hadis yang panjang, hadis itu sahih. Bila berdepan dengan Dajjal, lelaki ni kata, asyhadu annakal kadzabul a'war. Aku bersaksi bahawa kamu adalah penipu besar yang bermata satu, mata dua tapi melihat satu, kan, yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bagi tahu kepada semua orang, dia kata, bersaksilah Nabi kamu berpesan dia ni penipu, dia bukan Tuhan, dia adalah penipu besar. Maka tentera pun ambil dia, pegang. Dajjal pun belah pemuda beriman ini, wallahu alam dengan apa saya tak tahu, dengan satu alat, sehingga terpelanting satu ke arah sana, satu ke arah sana. Dengan ketawa berdekah-dekah, dia lalu di tengah-tengah. Kalau aku hidupkan dia, apa kamu nak kata kepada aku? Dia kata, kamulah Tuhan yang hebat. Dajjal pun hidupkan lelaki tadi. Dia punya sihir dia sampai tahap menghidupkan yang mati dengan izin Allah. Dan sihir Dajjal juga ialah dia berkuasa untuk mengarahkan mana-mana syaitan, atas pada syaitan lagi. Dihidupkan laki-laki soleh ini, laki-laki yang baik ini hidup. Dajjal tanya, aku dah bunuh kamu tadi, tidakkah kamu mau mengaku aku ni Tuhan? Maka pemuda beriman tadi jawab, bertambah yakin aku, kamulah Dajjal. Kemudian Dajjal rebahkan tubuh dia. Dajjal keluarkan satu senjata, nak potong lehernya, Allah tukar lehernya atau tubuhnya. Kata para ulama sebahagian, leher yang sahih ditukarkan lehernya menjadi tembaga. Dajjal tak boleh mengapa-apakan lelaki itu, dan